Bayangkan sebuah masyarakat tiada pergaduhan, tiada kebencian, tiada kata-kata yang melukakan, semua hidup dengan tenang. Persoalannya, adakah ketenangan itu datang daripada undang-undang semata-mata atau sebenarnya ia bermula daripada sesuatu yang lebih dalam? Kerana satu hakikat penting dalam kehidupan ialah ini, masyarakat yang tenang tidak bermula dari luar, tetapi bermula dari hati setiap individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, dalam kehidupan moden hari ini, kita sering melihat pelbagai isu dalam masyarakat. Pertelingkahan kecil menjadi besar. Perbezaan pandangan menjadi konflik. Kata-kata di media sosial menjadi punca perbalahan. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa masyarakat semakin mudah beremosi? Kenapa orang semakin cepat marah? Kenapa suasana menjadi kurang tenang? Masalah sebenar bukan hanya pada faktor luaran, bukan hanya pada keadaan ekonomi, bukan hanya pada tekanan hidup. Masalah sebenar adalah pada keadaan dalaman manusia, hati yang tidak tenang. Apabila hati tidak tenang, perkara kecil menjadi besar, teguran dianggap serangan. Perbezaan menjadi permusuhan. Ramai orang hidup dalam tekanan. Tekanan kerja, tekanan kewangan, tekanan sosial, semua ini memberi kesan kepada emosi. Apabila emosi tidak diurus dengan baik, ia akan terzahir dalam bentuk kemarahan, kebencian, sikap negatif. Dan akhirnya ia memberi kesan kepada masyarakat secara keseluruhan. Masalah sebenar bukan hanya pada masyarakat. Masalah sebenar bermula daripada individu. 3 kupasan mendalam plus 1000 plus perkataan. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam kehidupan. Ketenangan luar adalah cerminan ketenangan dalam. 1. Hati yang tenang membawa tingkah laku positif. Apabila hati tenang, kita lebih sabar, kita lebih memahami, kita lebih berhati-hati dalam berkata-kata. Ini membantu membina hubungan yang lebih baik. 2. Emosi yang tidak dikawal merosakkan hubungan. Apabila emosi tidak diurus, kita mudah melenting, kita mudah tersinggung, kita mudah membuat keputusan yang salah. Ini boleh merosakkan hubungan dalam masyarakat. 3. Perubahan bermula dari diri sendiri. Ramai orang mahu melihat masyarakat berubah, tetapi perubahan sebenar bermula dari diri sendiri, daripada cara kita berfikir, daripada cara kita bertindak, daripada cara kita mengurus emosi. Saya ingin berkongsi satu kisah seorang individu yang sering merasa marah dalam kehidupan seharian. Perkara kecil boleh membuatnya melenting. Hubungannya dengan orang sekeliling sering tegang. Suatu hari dia mula sedar bahawa masalah bukan pada orang lain. Masalah pada dirinya sendiri. Dia mula belajar mengawal emosi. Dia mula mengambil masa untuk bertenang sebelum bertindak. Perlahan-lahan hidupnya berubah. Hubungannya menjadi lebih baik. Dia menjadi lebih tenang. Kisah kedua. Dalam sebuah komuniti, terdapat seorang individu yang sentiasa bersikap tenang dan positif. Walaupun berhadapan dengan situasi yang mencabar, dia tidak mudah melenting. Dia menjadi contoh kepada orang lain. Kehadirannya memberi kesan kepada suasana sekeliling. Orang lain juga mula belajar untuk bersikap lebih tenang. Kadang-kadang perubahan dalam masyarakat bermula daripada satu individu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan seterusnya. Jika kita ingin melihat masyarakat yang lebih tenang, kita perlu bermula dengan diri sendiri. Jaga hati kita, jaga emosi kita, jaga kata-kata kita, belajar untuk bersabar, belajar untuk memahami, belajar untuk memaafkan. Ketenangan bukan sesuatu yang datang dengan sendiri. Ia perlu dibina, ia perlu dijaga. Jika tuan-puan rasa perkongsian ini memberi makna kepada diri, saya jemput tuan-puan untuk subscribe channel Pengetua AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan inspirasi untuk membina masyarakat yang lebih hebat dan bertanggungjawab. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada rakan-rakan dan keluarga. Kerana perubahan besar dalam masyarakat bermula daripada diri kita sendiri. Ingatlah, masyarakat tenang bermula dari hati. Dan apabila hati kita tenang, kita akan membawa ketenangan itu kepada dunia di sekeliling kita.
Terima kasih semua. Semoga kita menjadi masyarakat yang bukan sahaja maju tetapi juga tenang, matang dan penuh dengan nilai kemanusiaan.